Hai. Abang, ni rumah abang ke? Rumah saya lah ni. Lawa lah pasal dia. Nak tua boleh? Tua? Muda tak nak? Tua bang, tua bukan tua. Okey, house tour lah kira ni. Ha. Okeylah, jom. Sebelum tu, ini orang rumah saya. Hai Kak. Muda tau, bukan tua. Muda Sebenarnya sebelum kita cerita panjang, abang beritahu, abang duduk sini dah 16 tahun. Tapi kita baru je renovate rumah ni dalam setahun lebih. Jadi dia nampak barulah. Okey, jom kita ke session sini. Bang, ni ruang apa ni bang? Okey, ni ruang-ruang santai lah. Ruang santai, kita ada arch untuk ambil gambar. Jangan lupa tentang kita. Oh, tentang kita lain macam ni rumah dia. Sebelum tu, jap. Ni. Chandelier ni, jangan main-main. Ini nampak mahal kan? Tapi tak mahal sangat. Harga dia 100 je. Wah, rumah dia pun ada shoe cabinet lah guys. Jom kita naik atas. Tapi sebelum naik, berhati-hati jalan. Jangan sampai tertumpah setitis pun kasih sayang. Wah, Jom. Siap ada kod guys. Wah bang, ni tempat apa ni bang? Inilah nama dia pot healing. Sekarang kan semua tempat nak ada pot healing. So kita create kita sendiri pot healing untuk family, untuk kawan-kawan, untuk tetamu. Macam kafe lah guys. Ya, betul. Ni yang fasad tadi yang daripada luar. So inilah keadaan dia daripada belakang. I sukalah design ni. Satu lagi. Selling point dekat sini. Wah, dia ada kod lagi. Ada lagi. Kalau rindu, pandanglah ke langit kerana kita berkongsi langit yang sama. Oh, mahal ayat dia ni. Okey, tadi abang cakap tempat ni pot healing kan? Pot healing tak sah kalau tak ada projektor. So sebab tu kita ada projektor, kita akan projek kat dinding ni untuk santai-santai malam-malam layan Netflix, layan YouTube. Macam abang suka layan bola. Farah perasan tak? Sekarang dekat pukul 2 petang. Tapi tak rasa panas kan? Betul, kat sini tak panas. Kat luar tadi panas. Kita pakai material metal deck, foam, PU foam. So that's why kita tak rasa sangat panas. Kita dah selesai kat luar tadi kan? Jom, dalam pula. Apa yang dekat dalam ni? Let's go. Masuk. Wah, dalam dia pun cantik lah. Ni keadaan dalam rumah. Ni drop point untuk entrance. Side table. Sedap mata memandang lah. Ini semua cantik. Pilihan isteri abang. Okay, living hall kita simple saja. Kita ambil mix and match dari segi colour, material, pakai Chesterfield. Colour-colour ni colour-colour yang colour-colour kegemaran lah. Colour-colour natural. Colour neutral, colour-colour kegemaran saya dan isteri. Ini dining area. So simple je. Saya suka cermin yang besar ni lah. Nampakkan lagi rumah lagi luas lah, lagi luas. Wah kak, dapur kak besar juga ni kak.